Saya risau bila nak berlaku pilihan raya di Johor. Ini dah panjang, mukadimah ni panjang sangat. Nak pilihan raya di Johor, sependek-pendek saya pilihan di Johor, kita lihat bahaya Johor ni. Johor dalam keadaan yang sangat bahaya. PH, kumpulan sekularisme, dikepali oleh DAP, nak menghapuskan bangsa, mencabar perlembagaan, mencabar kedudukan raja-raja dan sebagainya. DAP yang mendominasi Pakatan Harapan bertanding semua kursi, 56 kursi. Kita lihat Johor ni bahaya. Tapi Johor sangat kuat UMNO. Kita nak taban Johor tak boleh, UMNO dah menang di Johor. UMNO ni masih ada Melayunya. Melayunya sangat kuat dengan Islam walaupun dia jahil, sehingga Melayu dan Islam dia anggap perkataan yang sama. Bila orang masuk Islam, masuk Melayu. Cina masuk Melayu, India masuk Melayu, orang putih masuk Melayu. Melayu dan Islam dia anggap sama. Sejahil-jahil orang Melayu tetap sayang pada Islam. Ini. Kemudian Islam juga bersifat kemanusiaan, dua-dua perkara. Bila kita sebut bagaimana perkauman, Islam tak ada perkauman. Penasih perkauman haram. Kita wajib adil seluruh manusia. Maka orang bukan Islam jangan bimbang. Jangan bimbang bila sebut ini. Masalahnya orang bukan Islam tak faham. Ada orang Melayu pun tak faham juga. Ada orang Melayu bila cakap tentang Melayu, rasis. Perkauman sokong DAP. Jadi calon DAP pula dah. DAP nak hilangkan kebangsaan, hilangkan agama. PKR liberal, Islam ada juga liberal. Ini mengapa orang kata dulu kita baik dengan DAP PKR dan Pakatan Rakyat, lepas tu berpisah? Ceritanya kita boleh kerjasama dengan orang bukan Islam dalam titik persamaan. Ini perintah Allah Ta'ala. Ada titik persamaan, boleh kerjasama. Menentang kezaliman, menentang rasuah, menentang salah laku, salah guna kuasa. Kita bersama. Bila DAP kritik Islam, dia minta kita jangan sebut Islam ni. Dia tak terima Islam yang Pak berjuang. Bila Kelantan nak haramkan arak, nak haramkan judi, Terengganu nak haramkan arak judi lepas memerintah, DAP campur tangan. Campur tangan. Perlembagaan Malaysia mengatakan hukum Islam tak boleh dikenakan pada orang bukan Islam. Ini hak dia. Tak boleh campur. Dia halalkan agama dia. Cuma jaga batas bermasyarakat saja. Ini dia campur Kelantan, campur Terengganu, kita laksanakan. Metod kita PAH ni senyap-senyap sudah Islam ni. Kita kata tak boleh, kita mesti betul terang. Kalau kita senyap, kita tipu. Kita mengambil peluang berpisah daripada DAP. Dewan ulama buat keputusan berpisah daripada Pakatan Rakyat. Kerana Pakatan Rakyat, parti PKR diam dalam masalah ini. Ada dalam PAH yang diam, keluar buat parti amanah, duduk dengan DAP. Sebab tu bila ada kemungkaran, dia tak cakap amanah ni, sebut rahmatan lil alamin, patut senyap. Ini berlaku. Kita berpisah. Bila kita berpisah, berlakulah kedudukan yang bahaya di Malaysia ni. Kerana makin lama dengan sebab kita terima syarat British untuk mencapai kemerdekaan. Syarat menerima kerakyatan yang longgar. Siapa masuk jadi rakyat dengan mudah-mudah saja. Sebelum merdeka orang Islam 80%. Lepas merdeka bila buka kerakyatan ini jadi 60%, 40%. Keadaan yang bahaya. Lepas tu Singapura masuk Malaysia, jadi tinggi pada 50%. Keadaan bahaya. Singapura yang diperintah oleh PAP menubuhkan PAP di sini, Penajung.
tubuh PAP masuk pilihan raya sama. Bahaya. Tengku Deraman pisahkan Singapura daripada Malaysia. Nak jaga di Malaysia Melayu. Ini Islam. Ini. Kerana tanah Melayu ini mesti orang Melayu memimpin. Tak halau kaum lain. Jangan bimbang. Itu langkah yang diambil. Tapi lama kelamaan, oleh kerana kita leka, kita lalai, keadaan jadi bahaya. Dulu, DAP tak kuat. PAP di Semenanjung ni, bila Singapura keluar Malaysia, dia tukar nama pada DAP. DAP ni asal dia PAP. Yang Singapura tu. Singapura ni, Ketua Menteri Singapura baru-baru dulu, Datuk Hamid Jumat daripada UMNO. Ketua Menteri Singapura. Lepas tu orang Singapura tak ambil tahu hal politik. Akhir tukar pada Lee Kuan Yew. Yusuf Ishak jadi yang dua negara Singapura. Tukar pada lain. Kenapa? Orang Melayu tak peduli politik. Bila berlaku di Johor, kita bimbang. Takut berlaku di Johor. Makpah masuk pilihan raya di Johor dengan semangat untuk menyelamatkan kepimpinan Melayu di Johor. Bukan nak menang mereka negeri Johor. Kerana kita tahu Johor ni orang Melayu masih dominasi. UMNO kuat. Tapi kalau parti Melayu banyak sangat bertanding, orang Melayu berpecah lah. Dalam satu kawasan, daripada UMNO ada, daripada PKR ada Melayu, PAH ada Melayu, ini ada Melayu. Cina satu, DAP satu ada. Ataupun dia boleh tanda ramai. Orang Cina ada kefahaman politik. Bila 130 lebih NGO Cina mengerahkan orang Cina seluruh dunia balik mengundi. Cina daripada Australia, Cina daripada New Zealand, daripada Amerika balik mengundi. Kita orang Melayu dekat rumah tak mengundi. Sebab apa? Sibuk ke masjid. Ratik saja. Tak mengundi. Sebab apa? Buat umrah, buat haji. Umrah haji sunat. Bukan wajib. Nabi menangguhkan haji se Mekah diperintah oleh Islam. Nabi menangguhkan haji untuk kemenangan politik Hudaybiyah. Tangguh umrah. Tangguh umrah untuk kemenangan politik. Kita politik tak penting. Ini bahaya. Sebab itu kita melakukan operasi kesedaran di Johor. Kita masuk pilihan raya. UMNO tahu. Pimpinan UMNO datang jumpa kami. Jumpa saya. Orang nombor 1 UMNO jumpa. Jumpa saya. Boleh berjumpa, boleh bincang. Dia nak beri hadiah kepah 2 kursi. 2 kursi di Johor. 1 kursi lantikan, 1 bertanding. Pas bertanding UMNO tak lawan, guna simbol dacik. Jangan guna simbol bulan. Simbol dacik. Saya rasa 2 kursi ini tak boleh menolong. UMNO jangan ingat dia kuat sampai bila-bila. Pelari ke-15 bawah ni, ada kawasan UMNO yang kalah. Dimenang oleh calon DAP Melayu. Di Selangor pun ada. Johor pun ada. Dalam kerja berpecah, Johor boleh jatuh. Tak boleh. Bukan kita fanatik, tidak. Kerana mengikut adat politik, mesti orang Melayu memimpin. Ini dia. Dengan sebab itu, kita minta biarlah banyak. Terpaksalah kita bertanding sebelah kursi. Tak ada sebelah daripada 56. Yang baki itu dia dah. Kemudian Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni PS 17 kursi. UMNO 14. Perikatan Nasional 5. 5 Perikatan Nasional. 3 PAS, 2 Persatu. UMNO pusat ikut AMDAP. Sokong DAP kerana duduk kerajaan. UMNO Negeri Sembilan terpaksa juga ikut AMDAP. Bergabung dengan DAP dengan pengharapan kerana duduk dalam kerajaan. Tapi bila saat akhir UMNO Negeri Sembilan keluar daripada kerajaan. Keluar dari kerajaan 14 orang. Maka kami daripada Perikatan Nasional 5 orang mendukung. 14 campur 5 jadi 19. Mana besar 19 dengan 17?
Pesawat 19 lah. Maka boleh tukar kerajaan. Malangnya dua orang daripada bersatu ni batalkan sokongan. Dua daripada bersatu ni batalkan sokongan. Tarik balik sain SD dia. Menyebabkan tak cukup. Kamu tanya pasal apa batal? Kerana UMNO pun dia kata nak batal juga. Kita siasat-siasat, UMNO tak batal. Dia dua ni yang nak batal. Ini khianat. Sebab itu PAS bertindak, batalkan kerjasama dengan bersatu. Batal kerjasama. Dan kita masuklah pilihan raya di Johor. Masuk pilihan raya, supaya orang tak keliru, kita pakai sibu Perikatan Nasional. Yang bersatu dan tanding juga. Lawan di Johor. Kita sebelah dia berapa 16. Tanding. Nak pakai simbol yang sama. Jadi keliru. Kita minta jangan bertindih. Tak apalah dia jangan bertindih. Tak apalah. Masuk pilihan raya. Barisan Nasional, UMNO dapat kemenangan yang besar. Kerana orang Cina di Johor ikut orang Cina di Sabah. Orang Cina Sabah tolak DAP. Cina Johor pun tolak DAP. Ini berlaku. Takkan Cina Negeri Sembilan tak boleh tolak DAP. Cina Johor pun tolak DAP. Kerana perkauman Cina menyusahkan orang Cina. Tak boleh. Fanatik Cina menyusahkan. Jadi kenai balik. Tak boleh. Ada orang Cina yang berfikiran waras. Yang akal dia sihat. Ada Cina yang nak dapat kuasa aja. Ada dapat kuasa sudah. Petani kawasan Melayu nak buat pilihan raya bandar, nak kuasai bandar dan sebagainya. Ini kita tentang, kita lawan dalam Pakatan Harapan. Maka masuklah pilihan raya. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah. Johor selamat. UMNO BN menang. Tak apa. PAS sanggup berkorban. Orang PAS bekerja lah di sana. Kerahkan orang PAS dalam kawasan yang PAS tak bertanding. Undi BN. Tempat MCA, undi BN. Nak kalahkan DAP kalahkan ini. Menang. Menang besar. Kita tak apalah. Tak menang satu kursi pun. Kerana kita melakukan islah. In uridu illa al-islah. Ayat dia baca oleh Qari. Anak kita baca tadi. In uridu islah mastata'tu. Kita nak islahkan, nak baikkan keadaan sekadar kemampuan kita. Tak apalah. Kita sanggup berkorban. Orang PAS sanggup berkorban. Habis duit daripada seluruh negara pergi kempen di Johor. Kempen di sana, kempen di sana. Kerana nak kekalkan kuasa politik Melayu Islam. Ini kita buat. Di Johor. Alhamdulillah. Selamat. Orang PAS tak apalah. Sanggup korbankan diri. Jadi lilin yang membakar diri dia. Untuk beri cahaya pada orang lain. Tak apa. Negeri Sembilan, keadaan lebih bahaya. Kita sedang mengatur kerjasama. Masih dalam perbincangan. Kita harap mereka yang amdab itu sedar dan insaf. Faham, tinggallah amdab itu. Mari kerjasama, kita harap. Kita berkira lah. Bukan nak berlawan. Nak selamatkan kuasa Melayu Islam. Ini yang penting. Apa keputusannya, kita akan buat. Masuk dalam raya insyaAllah. Sekarang kita sedang berusaha Negeri Sembilan dengan pendekatan yang agak lain daripada Johor. Kerana suasana lain. Ini. Macam mana? Tunggu pilihan raya. Kita buat. Apa yang penting ialah kita kena berjihad. Mempertahankan Islam. Termasuklah jihad tenaga dan jihad harta benda. Jihad harta benda itu Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan sebut dalam Quran, semangat jihad fi sabilillah sab'a sanabila fi mi'ati habba. Laksana satu biji benih yang tumbuh tiap-tiap satu tangkai, 7 tangkai 100 biji. Tuhan beri derma jihad, kelebihan dia 700 kali ganda. Kalau beri sedekah 10 kali ganda. Buat masjid 10 kali ganda. Derma jihad 700 kali ganda.
Mengapa 700 kali ganda? Kerana orang nak terima jihad ni payah. Dia mesti kau nampak orang ni tepak, orang ni buta, minta sikit, pakaian dia tak cukup, masjid nampak tertergam. Kita nampak. Terima jihad, orang berjihad ni ada kereta. Berjalan, segar, tapi duit tak cukup. Ini. Percaya tak percaya? Kan kalah. Dengan sebab itulah, Tuhan gandakan 700 kali ganda. Kerana mencabar dalam hati kita ni. Tapi sebarang semangan, Tuhan kata, sab'u sanabila, fiksun bertima'atu habbah. Tuhan jadikan 700 tangkai. Tiap-tiap tangkai 100 biji. Surah Al-Baqarah. Dia sebut. Kerana semangat ni besar pahalanya. Dan semangat kita tidak seperti sama banyak dengan lawan kita. Tak sebut kalau wa'adu lakum mastata'tum min quwwah. Dan bersedialah kamu kekuatan kamu sekadar kemampuan yang ada pada kamu. Ini ayat Quran. Kita orang Islam kena sumbang sekadar kemampuan yang ada pada kita. Tuhan perintah. Kalau kemampuan kita RM10, RM10 lah. Kemampuan RM1,000, bagi RM1,000. Kalau kemampuan kita RM1,000,000, bagi RM100,000, Tuhan tahu. Kamu mampu bagi RM1,000,000, tapi bagi RM100,000. Ada orang tu dia beri pah RM100,000, beri kedai api RM100,000, beri belaka. Kenapa boleh makan kiri kanan? Ada macam tu. Yang penting ikhlas. Kalau orang sumbang, Tuhan ganda 700 kali ganda. Tak sama dengan yang sana banyak tokai-tokai. Banyak jutawan, hartawan, bilioner yang menyumbang rasuah dan menyumbang politik. Dua-dua. Biasa dalam negara kapitalis. Pokok korporat ni, dia sumbang pada parti yang memerintah. Dia sumbang rasuah pada parti yang memerintah. Sebab tu saya sebut, penyumbang rasuah lebih ramai, lebih banyak bagi, lebih teruk pada orang yang terima rasuah. Tempat kita ni, yang kena hukum ialah orang yang terima rasuah. Yang terima rasuah ni yang gaji tak cukup. Yang kerja kebenda sikit sebanyak. Yang bagi rasuah ni yang besar-besar. Yang bagi rasuah lah kepadanya. Nabi kata, la'ana Allah ar-rashi wal-murtashi. Tuhan laknat orang bagi rasuah dan terima rasuah. Dua-dua kena bertindak. Tapi bertindak terhadap yang terima rasuah. Yang bagi rasuah tak bertindak. Kalau yang terima rasuah tu besar yang berkuasa, bebas daripada undang-undang. Kenapa? Undang-undang manusia ni undang-undang dunia saja. Undang-undang Islam, dunia dan akhirat. Kalau terlepas undang-undang dunia, akhirat masuk neraka. Ini Islam, ajar begitu. Tapi dia percaya undang-undang dunianya, akhirat tak percaya. Undang-undang dunia. Kalau ada kuasa, lepas undang-undang dunia. Akhirat, jangan kira. Sebab tu dapat rasuah banyak-banyak, pergi haji acak kali. Pergi umrah acak kali. Kerana agama suku, politik suku. Ini. Dengan sebab itu, kita gemblengkan tenaga sekadar kemampuan kita, semangat kita, kerja untuk menangkan Islam. Bagi Negeri Sembilan, kita nak mempertahankan Islam. Menguasai Negeri Sembilan. Saya tengok slogannya. Slogan dia apa? Negeri Sembilan, kita jaga. Negeri Sembilan ni bahasa Negeri Sembilan. Kita jaga ni bahasa Kelantan. Oh, ada bau-bau Kelantan sikit dah. Bila saya tengok inti sehari adat Negeri Sembilan ni, adat bersendikan syarak. Syarak bersendikan kitab Allah. Saya baca juga. Menandakan, menetapkan kitab Allah adalah tertinggi. Ini Sembilan ni adatnya. Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitab Allah. Kitab Allah paling tinggi. Malang ni bila orang putih mari, orang putih letakkan kitab Allah di belakang. Undang-undang manusia di depan. Ini masalah kita hadapi. Sebab itu kita mesti usahakan orang Melayu ni balik pada Islam. Kita ambil langkah pertama dulu, biar kuasa politik Negeri Sembilan ni ialah orang Melayu yang mendukung Islam. Bukan Melayu yang loose. Melayu yang loose. Skru yang loose. Jangan.
PS saya lulus ni. Kena tolak PS. Kita kena pilih, kita nak ajuk UMNO yang tak amdal ni. Biar bincang sama-sama untuk kuasa Negeri Sembilan. Orang PAS tak berebut nak jadi menteri besar. Ambillah UMNO nak jadi menteri besar pun. Yang pentingnya Johor ambillah UMNO jadi menteri besar. Yang penting Islam dia selamat. Siapa jadi menteri besar, itu mengikut keadaan. Itu biasalah orang PAS ikut keadaan, tak berebut. Ini. Yang penting selamatkan Negeri Sembilan dulu. Ini penting. Jaga Negeri Sembilan dulu. Pilihan raya ni kerja baik-baik. Jaga perpaduan kita, jaga baik-baik. Saya nak sebut Sepanyol. Negeri Sepanyol, saya sebut dekat Pemuda tadi kisah negeri Sepanyol. Sepanyol, Islam memerintah Sepanyol selama 800 tahun. Islam memerintah Sepanyol. Islam masuk ke Malaysia tak sampai 800 tahun. Sepanyol yang Islam memerintah 800 tahun tumbang. Kenapa? Kerana orang Islam Sepanyol berpecah. Bila raja-raja anak dia ramai, negeri ni latih anak jadi raja, anak jadi raja, bagi sama-sama anak dia. Jadi negeri banyak, lepas tu raja-raja berbalas sama dia. Berpecah sama sendiri. Jadi lemah. Padahal Sepanyol tamadun hebat Islam di Sepanyol ni. Bangunan-bangunan yang masih ada sehingga hari ini. Orang Eropah belajar dari Islam Sepanyol. Ini hebatnya Islam Sepanyol. Bila berpecah, lemah. Musuh daripada utara salib menyerang Sepanyol. Andalusia, nama di masa itu. Menyerang. Satu wilayah jatuh. Maka raja-raja ini bimbang. Lalu bermesyuarat sesama mereka. Raja bermesyuarat sama mereka. Akhirnya ada cadangan. Menjemput Ibn Abbad, seorang sultan. Raja di Afrika Utara. Yang kuat bala tentera dia, yang boleh menolong untuk selamatkan Andalus, Sepanyol. Ada raja-raja ni pula yang rasa bimbang. Nanti kalau Ibn Abbas datang, Ibn Abbas jadi raja, dia pecah kita semua. Takut dia pecah, hilang takhta. Bimbang. Kerana takut hilang harta. Lalu seorang daripada raja tu berucap, kalau Ibn Abbas datang, dia perintah kita tak jadi raja, jadi gembala kambing, gembala unta. Kalau yang bukan Islam tu datang, dia takluk perintah kita, jadi gembala babi. Kamu nak jadi gembala babi ke gembala unta kambing? Aku lebih rela jadi gembala unta dan kambing daripada jadi gembala babi. Nak pilih mana? Orang Melayu nak pilih apa? Nak gembala babi ke gembala lembu? Tak apalah orang PAS dari gembala lembu, tak apalah. Asal Islam Melayu mengatakan kita tak mau jadi gembala yang ekstrim. Bukan semua orang Islam kita nak tuduh tu. Bukan Islam yang ekstrim. Kita kena tolak. Bukan Islam yang melampau, kita kena tolak. DAP ni melampau. Dia menang sedikit, dia kuasai kerajaan pusat, dia sentuh agama Islam. Dia sentuh raja-raja Melayu. Dia sentuh bahasa kebangsaan. Dia nak buat pilihan raya tempatan, pilihan raya bandaran. Pilihan bandaran ni dia batalkan tahun 60. Kerana apa? Kerana penyusunan masyarakat dia buat oleh British. British buat seluruh masyarakat. British sekali letak orang Cina di bandar, orang India di estate, orang Melayu tinggal di kawasan pedalaman. Cina menguasai bandar, orang India estate, Melayu kawasan pedalaman, Melayu dan India miskin, kawasan pedalaman. Kalau buat pilihan raya, maka dia perintah oleh Cina. Semua bandar-bandar dia happy takluk. Juga ekstrim dia. Sifat dia begitu. Menimbulkan tegangan kaum balik Melayu, Cina, India. Orang putih memang ini rancangan dia nak adu domba. Dan sebab itulah kita batalkan. Bila PKR, DAP nak buat pilihan raya ni, masuk dalam manifesto, PAS dah setuju. Dia masuk manifesto juga menggepah keluar daripada Pakatan Rakyat. Daripada Pakatan Nasional. Ini antara sebabnya kita keluar. Kerana kita nak mengekalkan kuasa politik Melayu Islam, memimpin masyarakat majmuk.
menyatukan orang Melayu Islam macam Nabi buat, menyatukan Muhajirin, Ansar, Aus dan Khazraj yang Islam, kemudian mengajak bukan Islam, Yahudi, Kristian, penyembah berhala yang tidak ekstrim, bergabung dalam negara yang adil untuk semua. Ini yang kita nak laksanakan. Jangan bimbang. Marilah kita laksanakan apa yang kita cita-citakan ini dengan ikhlas. Allah Ta'ala tolong kita insya-Allah. Kita sumbang sekadar kemampuan masing-masing, tenaga fikiran untuk pertahankan Islam. Ini jadi fardu ain, bukan fardu kifayah. Dalam suasana ini, kita orang Melayu fardu kifayah ni sembahyang jenazah dia, tak lebih pada itu. Dalam Islam ni termasuklah kuasa mempertahankan Islam. Bila dalam keadaan yang bahaya, dia fardu ain. Orang yang boleh mengundi fardu ain pada dia. Ini, kalau ustaz nak cabar saya, cabarlah. Ini dia. Baca kitab-kitab fiqh, kitab Jawi pun ada mengatakan. Baca kitab Jawi, bila Islam dalam keadaan bahaya, jihad jadi fardu ain. Kitab Jawi pun ada sebut. Tapi kita baca sembahyang, puasa, habis-habis zakat. Bab nikah kahwin. Lepas tu tak baca atasnya. Kita mengaji. Inilah malangnya. Kita mengaji ilmu, tak faham ilmu Islam itu. Dia ada masalah. InsyaAllah, Negeri Sembilan selamat. Negeri Sembilan berjaya kita selamatkan dengan izin Allah Ta'ala. Maka cukup sekadar itu, saya doakan Allah mahdi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Allah mahdi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Allah mansurna ala man adana minal kuffar wal minal baghin. Allah aslihna fid dunya wal akhirah. Allah majma'na fil jannah kama jama'na fid dunya walhamdulillahi rabbil alamin.